Guys, kalau korang nak berjaya, korang kena follow orang yang dah berjaya. Itulah konsep aku. Itu Chef Salim dah datang ke restoran aku. Dia dah makan apa semua, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, standard yang aku buat dekat restoran kampung aku ni, dekat Rigo Beza, adalah cetusan idea juga di antaranya dekat Cafe Salim ni. Aku tak bohong, memang inilah juga aku punya trademark, aku punya follow Cafe Salim, style hotel tapi buat dekat kampung. Apa yang aku makan kat sini, ni memang the best. Ini nama dia beef sontot, beef stroganoff. Beef stroganoff. Spaghetti memang best. Yang ni tempura fish fillet dah habis, memang sedap. Aku cakap yang ni sup Italian onion soup, okay. Dan yang ni cajun, seafood cajun. Okay, memang aku tak rasa lagi tapi aku rasa memang aku punya favorite. Bukan cajun, seafood apa nama dia? Cajun pula. Apa nama ni? Apa ni? Seafood chowder. Cajun pula. Seafood chowder, cajun tu rempah. Seafood chowder. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Chef Salim. Chef Salim ada kat sana tengah mesyuarat, tapi kita dah sembang apa semua. Ni, dia bagi kat aku ni dessert daripada New Zealand. Dia kata masa dia hantar tu, ni dessert daripada Panang Kota. Aku cakap Panang Kota pilih tu. Bukan Panang Kota, ni nama dia Panang Kota New Zealand. Aku sebut Panang Kota, aku tak kerti apa. Tapi alhamdulillah, makanan dekat Cafe Salim memang best. Hari ni aku menyantuni Chef Salim makan Cafe Salim. Lepas ni insyaAllah aku akan menyantuni pula chef-chef di restoran lain pula, insyaAllah. Cuba tag dekat saya dalam ni restoran chef mana yang perlu saya pergi untuk saya menyantuni. Jujurnya aku dah kurang makan dekat 5-star hotel, tapi aku makan dekat tempat-tempat macam ni. Sebab Chef Salim adalah orang bekas eksekutif chef. Dia pernah pergi dekat jaga dekat Jeddah Hotel, kemudian Marriott Hotel Kampung Benda. Dia sebut macam-macam New Zealand apa semua tak tahu kan. Tapi memang pengalaman dia menghasilkan ni the best. Aku tak ada pengalaman. Macam mana aku nak buat macam ni? Kita nak berjaya, kena follow orang yang dah berjaya. Copy paste sahaja. Okay? Ciao. Thank you so much. Kasih jadi the best.